Assalamualaikum. Hari ini kita akan menyelami salah satu bahagian Al-Quran yang paling unik, iaitu juz ke-26. Ia bukan sekadar himpunan surah tau, tapi ia sebenarnya macam sebuah jambatan yang menyambungkan dua fasa penting dalam penurungan wahyu. Ia membawa kita dari pembinaan asas kepercayaan kepada pembentukan sebuah masyarakat yang utuh. Pernah tak anda baca juz 26 dan terfikir, kenapa tiba-tiba ada surah pasal adab? Lepas tu terus masuk surah tentang hari kiamat. Nampak macam melompat-lompat kan? Tapi sebenarnya di sebalik susunan yang nampak tak teratur nilah tersembunyi satu mesej yang sangat mendalam. Inilah jawapannya. Menurut para ulama tafsir macam Ibnu Kathir, juz 26 ni berfungsi sebagai satu jambatan. Ia menghubungkan wahyu fasa Mekah yang fokusnya adalah untuk memantapkan asas-asas akidah dengan wahyu fasa Madinah yang tujuannya adalah untuk membina sebuah masyarakat yang berfungsi. Inilah rahsia di sebalik strukturnya yang unik. Okey, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita fahamkan dulu konsep juz peralihan ni. Lepas tu, kita akan selami asas-asas makiyah, kemudian beralih ke struktur madaniyah, dan akhir sekali, kita gabungkan semuanya untuk dapatkan gambaran penuh. Jom kita mula. Bahagian pertama perjalanan kita akan tertumpu pada surah-surah yang diturunkan di Mekah. Di sinilah terletaknya tapak ataupun foundation kepercayaan yang menjadi tiang seri kepada keseluruhan ajaran Islam. Jadi apa sebenarnya fasa Mekah ni? Senang cerita, ia adalah tempoh di mana wahyu fokus untuk membina kepercayaan yang paling asas. Ada 3 tunjang utama: meyakini kebenaran Al-Quran, beriman pada hakikat hari akhirat, dan mengakui kekuasaan mutlak Allah. Surah pertama dalam juz ni, Al-Ahqaf, terus menegaskan kebenaran Al-Quran. Tapi, yang paling menarik, ia tunjukkan yang Al-Quran ni bukan untuk manusia je. Bila manusia yang sombong macam kaum Ad menolaknya, makhluk lain macam jin pula yang tunduk beriman lepas mendengarnya. Satu perbandingan yang, mendalam betul. Seterusnya, kita ke surah Qaf. Surah ni, dia terus tackle satu keraguan paling besar di kalangan penentang Nabi di Mekah. Betul ke manusia yang dah jadi tulang belulang ni boleh dihidupkan balik? Surah ni jawab soalan tu secara terus. Ayat ni sungguh luar biasa. Ia bukan sekadar ayat puitis tau, tapi satu penegasan tentang ilmu dan penguasaan Allah yang mutlak. Mesejnya jelas. Kalau Tuhan tu begitu dekat, sampai tahu setiap inci dalam diri kita, apalah sangat nak bangkitkan kita semula lepas mati, kan? Ia sepatutnya jadi perkara yang mudah baginya. Surah Makiyah terakhir dalam juz ni, Az-Zariyat, bagi lagi satu hujah yang sangat padu. Ayat ni kata, sumber rezeki kita kat dunia dan janji pembalasan di akhirat tu datang dari pencipta yang sama. Kalau kita percaya dialah yang turunkan hujan dan bagi rezeki, kenapa pula kita nak ragu-ragu dengan janjinya tentang hari kemudian? Okey, slide ni tunjukkan dengan jelas peralihan yang kita bincangkan. Dari fasa Makkah yang fokusnya lebih kepada dalaman, akidah, tauhid, akhirat, kita sekarang akan bergerak ke fasa Madinah, di mana asas tu diterjemahkan kepada amalan luaran, hukum, adab dan pembinaan ummah. Sekarang kita masuk bahagian kedua. Fokus kita beralih daripada kepercayaan dalaman kepada amalan luaran. Inilah fasa pembinaan sebuah masyarakat dan negara di Madinah. Bila dah tertubuhnya negara Islam di Madinah, cabarannya pun berubah. Dah bukan sekadar soal percaya atau tak percaya, tapi soal perjuangan, kemenangan dan yang paling penting, macam mana nak bina masyarakat yang bersatu padu dan berfungsi. Di sinilah peranan surah-surah Madaniyah. Ia umpama manual praktikal untuk membina ummah. Surah Muhammad turun untuk membakar semangat umat Islam yang baru berhijrah ke Madinah. Ayat ni macam satu janji yang jelas. Pertolongan dari Allah akan datang bila kita berusaha untuk menolong agamanya. Ia adalah formula untuk kekal teguh dan berjaya dalam perjuangan. Kisah dalam surah Al-Fat ni satu pelajaran yang sangat hebat tentang keyakinan. Cuba bayangkan, para sahabat nampak perjanjian Hudaibiyah tu sebagai satu kekalahan, tapi Allah melihatnya sebagai satu kemenangan strategik. Ini menunjukkan yang kemenangan sejati tu tak selalunya seperti yang kita nampak dengan mata kasar. Tapi kemenangan fizikal tak akan lengkap tanpa kemenangan sosial. Cabaran seterusnya ialah membina masyarakat yang berakhlak. Di sinilah surah Al-Hujurat yang digelar surah akhlak memainkan peranannya. Ia menyediakan blueprint untuk etika sosial dalam Islam.
Cuba tengok 3 peraturan ni. Pertama, elak sangka buruk. Kedua, jangan jadi private investigator cari salah orang. Dan ketiga, jangan mengumpat. Ini bukan sekadar nasihat biasa, tapi ia adalah tiang seri yang melindungi masyarakat daripada hancur akibat fitnah dan permusuhan. Sangat-sangat relevan untuk zaman kita sekarang ni kan? Surah ni juga meletakkan prinsip-prinsip asas yang lain. Ia isytiharkan semua orang beriman sebagai adik-beradik. Ia raikan kepelbagaian bangsa sebagai cara untuk kita saling kenal-mengenal dan ia ajar kita adab yang betul dengan kepimpinan. Semuanya demi membina perpaduan. Baiklah, sekarang jom kita satukan kedua-dua bahagian juz ni, Mekah dan Madinah, untuk lihat gambaran besarnya. Apa sebenarnya mesej bersepadu yang cuba disampaikan? Inilah tesis utamanya. Sebuah masyarakat yang adil dan beretika, macam di fasa Madinah, tak mungkin boleh wujud tanpa asas kepercayaan yang kukuh dari fasa Mekah. Kenapa? Sebab keyakinan yang mendalam terhadap hari pembalasanlah yang mendorong seseorang untuk jaga adab dan berlaku adil walaupun tak ada siapa yang nampak. Amalan yang baik mesti berakar umbi dari iman yang sejati. Jadi, daripada gabungan unik antara surah Makkiyah dan Madaniyah dalam juz 26 ni, kita boleh simpulkan 3 pengajaran teras yang kekal relevan sampai bila-bila. Mari kita lihat satu persatu. Okey, jom kita pecahkan. Pertama, kemenangan sejati datang dari ketaatan kepada Tuhan macam yang diajar dalam surah Al-Fath. Kedua, perpaduan sosial dibina atas akhlak yang mulia seperti yang digariskan dalam surah Al-Hujurat. Dan yang paling penting, nombor 3, semua amalan ikhlas ni didorong oleh keyakinan yang teguh pada hari akhirat. Macam yang ditekankan dalam surah Qaf. Nampak kan? Semuanya saling berkait. Sebagai penutup, juz 26 ni meninggalkan kita dengan satu soalan yang penting untuk direnungkan. Perjalanan dari Mekah ke Madinah dah tunjukkan satu formula yang jelas. Kuatkan akar iman dahulu, barulah akan tumbuh amalan yang subur. Cuba kita bayangkan, bagaimanalah rupa masyarakat kita kalau kita semua betul-betul menghayati dan mengamalkan formula ni hari ini?